Penatnya hari ni. Duduk je lah. Siapa pula yang telefon ni? Hello, Pika. Kenapa? Lah. Bibi. Aduh, Mak. Saya lupalah. Kejap lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Surah Adawiyah binti Zaini, seorang pelajar yang percaya bahawa setiap hari adalah peluang untuk belajar, memperbaiki diri dan menyebarkan kebaikan. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan bagi kursus BMMB 1084 iaitu Asas Tata Bahasa Melayu dan BMMB 1094 iaitu Kemahiran Bahasa Melayu di bawah bimbingan Dr. Siti Dahlia binti Abdullah dan Puan Syuhada binti Mat Sarif. Sebelum tu saya akan terangkan penerangan ringkas tentang asas sistem ejaan. Sistem ejaan bahasa Melayu mempunyai tradisi dan sejarah tersendiri kerana telah mengalami pelbagai perubahan daripada ejaan Jawi kepada ejaan Romi. Umumnya, sejarah perkembangan ejaan bahasa Melayu boleh terbahagi kepada dua tahap, iaitu tahap sebelum kemerdekaan dan tahap selepas kemerdekaan. Perkembangan ejaan bahasa Melayu selepas kemerdekaan pula bermula daripada sistem ejaan Malindo iaitu 1959 dan sistem ejaan Rumi bahasa Melayu 1972 yang digunakan sehingga hari ini. Sistem ejaan Rumi mempunyai ciri-ciri juga tau. Ciri yang pertama adalah penggunaan abjad bahasa Melayu. Dalam ejaan bahasa Melayu terdapat 26 huruf dan di antara 26 huruf itu terdapat 2 huruf kecil dan huruf besar. Jadi mari kita nyanyikan sama-sama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y dan Z. Terdapat 5 huruf vokal yang terdapat dalam bahasa Melayu iaitu A, E, I, O, U. Cara sebutannya adalah A, ya. I, emas. I, ibu. Ekor. Ombak. Ular. Jadi mari kita pergi kepada huruf konsonan pula. Seperti yang kita ketahui, tadi huruf vokal ada 5. A, E, I, O, U. Huruf konsonan pula adalah huruf selain daripada huruf vokal. Sebab tu dia ada 21. Saya dah bagi tahu ke ada 21? Tak tahulah. Tapi huruf konsonan ada 21 abjad. Iaitu selain daripada huruf vokal. Seperti yang kita ketahui, huruf abjad kita ada 26 abjad. Kita pergi pula kepada vokal berganding. Vokal berganding ialah deretan huruf dua vokal yang membentuk suku kata yang berbeza. Dengan kata lain, vokal berganding dilafazkan sebagai bunyi yang terpisah. Terdapat 12 jenis vokal berganding, iaitu A, I, A, U, O, I, A, O, I, U, A, U, I, A, I, O, I, U. Maka jelaslah terdapat 12 jenis vokal berganding yang berbeza. Jangan tertukar. Kita pergi pula kepada diftong yang dikenali sebagai vokal rangkap, iaitu penghasilan dua bunyi secara serentak kerana berlakunya geluncuran dalam suku kata. Dengan kata lain, diftong dilapaskan sebagai satu bunyi sahaja dan kedua-dua vokal ini tidak dapat dipisahkan. Seperti contoh di bawah ini.
terdapat 3 jenis diftong, iaitu AI, AU dan OI. AI contohnya tupai, salai. AU contohnya pulau, kerbau. OI contohnya amboi, sepoi. Faham? Vokal berganding dah, diftong dah. Sekarang kita pergi kepada digraf. Digraf ialah dua huruf konsonan yang berturut-turut mewakili satu bunyi konsonan, seperti sh dalam syarikat. Dikenali juga sebagai dui lambang, dui huruf, huruf rangkap. Terdapat 5 jenis digraf, iaitu dan sh. Okay. Saya bagi 2 contoh di sini, iaitu KH, kemah, kemah, angsa, angsa. Selain daripada itu, digraf mempunyai 3 tempat penggunaan, di awal kata, di tengah kata dan di akhir kata. Untuk deret konsonan pula, deret konsonan dikenal sebagai gabungan konsonan, iaitu 2 huruf konsonan yang hadir secara berurutan dalam satu perkataan tetapi berada dalam suku kata yang berlainan. Terdapat hampir 60 jenis deret konsonan. Walau bagaimanapun, saya akan menjelas beberapa sahaja daripada 60 jenis deret konsonan tersebut. Yang pertama adalah MP, berbunyi iaitu 4. Yang kedua adalah RD, merdeka, Yang ketiga adalah iaitu ST, pasti. Yang keempat adalah LM, iaitu ilmu. Sudahkah anda dapat? Belum lagi. Kalau tadi deret konsonan, sekarang adalah gugus konsonan pula. Gugus konsonan dikenal sebagai gabungan 2 huruf konsonan dalam satu perkataan yang berada dalam suku kata yang sama. Seperti dr, iaitu DR, drama, yang dalam satu suku kata drama. Terdapat 14 jenis gugus konsonan. Walau bagaimanapun, macam biasalah, saya akan terangkan beberapa sahaja. Yang pertama adalah BL, iaitu blok. Yang kedua adalah DR, drama. Yang ketiga adalah PR, iaitu promosi. Kemudian kita pergi kepada persukuan. Dalam bahasa Melayu, setiap kata mengandungi suku kata. Setiap suku kata lazimnya ditandai oleh satu vokal, iaitu V. Vokal tersebut didahului oleh konsonan K. Terdapat 4 cara persukuan. Yang pertama, persukuan pola umum suku kata, persukuan pola kata pinjaman, penyukuan pemisahan suku kata dan penyukuan dalam imbuhan. Jadi, yang pertama adalah persukuan pola umum suku kata. Baiklah, kita lihat pada pola suku kata yang pertama. Persukuannya adalah ada. Kita lihat pada huruf A. A yang pertama merupakan huruf vokal. Seperti yang kita tahu, huruf vokal ada 5. A, E, I, O, U. A termasuk daripada huruf vokal. Jadinya pola suku katanya adalah V. Yang kedua adalah liar. Suku kata yang pertama adalah li. L merupakan huruf konsonan dan I merupakan huruf vokal. Jadinya pola suku katanya adalah KV. Yang ketiga pula, rumah. Suku kata yang pertama adalah RU. R merupakan huruf konsonan dan U merupakan huruf vokal. Dan yang keempat, ganda. Suku kata yang pertama adalah GAN. G-A-N. G merupakan huruf konsonan, A merupakan huruf vokal dan N merupakan huruf konsonan. Jadi, pola suku katanya adalah KVK. Jadi, yang seterusnya adalah persukuan pola suku kata pinjaman. Dan yang ketiga adalah persukuan pemisahan suku kata dasar. Jadi, terdapat beberapa kaedah. Kaedah yang pertama adalah jika di tengah-tengah kata terdapat 2 vokal berurutan, pemisahan suku kata dilakukan di antara kedua-dua vokal. Persukuannya adalah baik. Jadi, terdapat huruf vokal di tengah-tengah perkataan baik, iaitu huruf A
dan I. Jadi kita perlu letakkan pemisah antara huruf A dan I. Yang kedua adalah jika terdapat dua huruf konsonan di tengah kata, suku kata dipisahkan sebelum konsonan pertama. Persukuannya adalah lasa. Lasa. Huruf di tengahnya adalah A, S dan A. Seperti yang kita tahu, S bukan huruf vokal. Jadi, kita perlu letakkan pemisah sebelum huruf konsonan tersebut. Jadinya, terjadilah lasa. Seterusnya, jika terdapat dua konsonan berurutan, pemisahan dilakukan antara kedua-dua konsonan. Persukuannya adalah lembut. EM, BU. M dan B bukan huruf vokal, tetapi E dan U merupakan huruf vokal. Jadi, kita perlu letakkan pemisah di antara huruf konsonan tersebut, iaitu di antara M dan B. Dan yang keempat, jika terdapat 3 konsonan atau lebih, pemisahan dilakukan antara konsonan pertama dan kedua, termasuk eng, iaitu NG dengan yang kedua. Kita pergi kepada ciri yang kedua, iaitu sistem keselarasan vokal. Sistem keselarasan vokal ialah peraturan dalam ejaan bahasa Melayu yang memastikan keserasian dan keharmonian bunyi antara huruf vokal dalam sesuatu kata. Keselarasan ini berlaku antara suku kata pra-akhir dan suku kata akhir tertutup bagi menghasilkan sebutan yang lebih lancar dan harmoni. Contohnya, dalam perkataan halaman dan balak, terdapat keselarasan vokal AA antara kedua suku kata tersebut. Terdapat suku kata di awal, pra-akhir dan tertutup. Bagi perkataan yang pertama adalah halaman. Untuk suku kata pertama adalah ha dan pra-akhir la dan akhir sekali akhir tertutup man. Halaman. Yang kedua adalah bala. Terdapat pada pra-akhir dan akhir tertutup sahaja, iaitu ba pada pra-akhir dan la pada akhir tertutup. Yang kedua adalah kekecualian pola keselarasan vokal. Ejaan kata bahasa Melayu yang tidak mematuhi pola keselarasan vokal yang terdiri daripada 18 pola keselarasan vokal. Terdapat 16 pola kekecualian dalam sistem ejaan Baharul Rumi yang lazimnya digunakan untuk pinjaman daripada bahasa Inggeris dan bahasa Nusantara, seperti yang tertera pada jadual di sebelah kanan. Baiklah, kita pergi kepada ciri yang seterusnya, iaitu penulisan huruf bahasa Melayu. Di bawah penulisan huruf bahasa Melayu, terdapat lagi dua huruf, iaitu huruf besar dan huruf condong. Terdapat beberapa cara penggunaan huruf besar, tetapi saya akan ringkaskan. Yang pertama, penggunaannya adalah bagi huruf pertama kata di awal ayat yang lengkap. Contohnya, ayat beliau ialah guru saya. Jadi, huruf B merupakan huruf pertama di ayat tersebut. Jadi, B perlu menggunakan huruf yang besar. Selain itu, sebagai huruf pertama petikan langsung atau permulaan kata bagi cakap ajuk. Selain itu, sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan kitab suci dan nama Allah, termasuk kata ganti untuk Allah. Allah ataupun Tuhan yang Maha Pemurah. Dan terdapat lagi beberapa cara penggunaan huruf besar. Jadi, kita beralih kepada huruf condong pula. Huruf condong hanya mempunyai 3 kegunaannya. Yang pertama, untuk menulis nama buku, majalah, dokumen rasmi, lagu, filem dan surat khabar yang dikutip dalam karangan. Yang kedua, untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bahagian kata atau kelompok kata. Yang ketiga, untuk menulis perkataan ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Kita pergi kepada ciri yang keempat, iaitu penulisan kata bahasa Melayu. Terdapat 7 di bawah penulisan kata bahasa Melayu. Yang pertama adalah kata dasar. Cara penggunaannya adalah untuk kata dasar ditulis secara satu persatu, iaitu bentuk tunggal. Contohnya, mereka yakin akan gadis itu. Yang kedua, kata terbitan. Cara penggunaannya untuk imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, termasuk imbuhan asing yang ditulis secara serangkai atau bercantum dengan kata dasar.
Contohnya, dibayar, pendidik, dan beberapa yang lain. Yang seterusnya adalah kata ganda. Penggunaan ditulis secara lengkap dengan tanda sempang. Contohnya, huru-hara. Seterusnya adalah kata majmuk. Penggunaannya adalah untuk gabungan kata istilah khusus dan bahagian umum ditulis secara terpisah. Contohnya, mata pelajaran. Yang kedua, untuk gabungan kata yang lazim dianggap sebagai satu kata, ditulis serangkai. Contohnya, barangkali, alhamdulillah. Kemudian, bentuk terikat lain. Penggunaannya, yang pertama, kata partikel pun ditulis terpisah daripada kata yang mendahuluinya. Contohnya, mereka pun pergi ke ladang itu. Yang kedua, kelompok kata yang sudah dianggap padu. Contohnya, ada pun. Seterusnya adalah penggunaan tanda baca. Kalau tak ada tanda baca ni, susah kan kita nak faham ayat tu? Sebab itulah pentingnya penggunaan tanda baca yang betul. Terdapat 15 penggunaan tanda baca. Yang pertama adalah tanda noktah ataupun dikenali sebagai titik. Yang kedua, tanda koma, tanda titik bertindih, tanda sempang, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, tanda siku. Tanda kurung dan tanda siku ni lain tau. Macam ni. Ini tanda kurung, ini tanda siku. Jangan salah. Tanda petik tunggal, tanda ulang, tanda garis miring dan akhir sekali tanda penyingkat. Setiap tanda ini mempunyai perbezaan fungsi. Jadi, jangan sampai tersalah pilih, tersalah guna kerana ia menjejaskan pembacaan kita. Kalau saya tak jelaskan tentang penggunaan tanda baca tersebut, mesti kamu semua kelirukan sebab terlalu banyak penggunaan tanda baca tu. Jadi, mari saya terangkan secara ringkas tentang penggunaan tanda-tanda tersebut. Yang pertama, penggunaan tanda noktah. Penggunaan tanda noktah digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, dia guru. Tanda noktah tu terletak pada akhir ayat di sebelah guru tanpa menekan ruangan. Maksudnya dia tidak jarak tetapi dekat dengan perkataan guru tersebut. Yang kedua adalah penggunaan tanda koma, iaitu antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, dia membeli buku, pensel, pen dan lain-lain. Di antara buku, pen, pensel tu terletak koma di antara barang-barang tersebut. Yang ketiga adalah penggunaan tanda koma bertitik. Lain daripada koma tadi. Penggunaan koma bertitik adalah untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. Contohnya, matahari telah terbenam, burung pulang ke sarang. Para pekebun pun pulang ke rumah masing-masing. Seperti macam ni. Seterusnya, penggunaan titik bertindih pun lain macam tanda koma bertitik tadi. Digunakan pada akhir suatu pernyataan apabila diikuti penjelasan. Contohnya, acara titik bertindih, acara apa? Contohnya, pertandingan bernyanyi. Yang seterusnya adalah tanda elipsis untuk dipakai dalam ayat yang terputus-putus. Contohnya, sekarang titik perlulah ditanda dengan 3. Ayolah kita memajukan negeri ini bersama-sama. Macam tu. Seterusnya, tanda kurung. Iaitu untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, PISMP. Apa keterangan daripada PISMP? Letakkan kurungan, tulis keterangan berikut. Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan. Seterusnya, tanda siku. Ini pun lain tau daripada tanda kurung, walaupun bentuknya hampir sama, tapi penggunaan dan bentuknya lain. Tanda siku untuk mengapit keterangan dalam ayat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contohnya, Kota Baru, tanda siku yang disebut juga Serambi Mekah, ditutup dengan tanda siku lagi. Masihkah pada hari ini? Ditutup dengan tanda kurung. Kemudiannya, tanda ulang. Untuk dalam tulisan cepat dan nota bagi menyatakan bentuk gandaan.
Contohnya basikal, tetapi basikal ditulis satu, tanda ulang tu ditulis dua. Tapi tanda ulang ini tidak boleh digunakan dalam penulisan ilmiah atau penulisan akademik. Seterusnya, tanda garis miring dalam penomboran kod surat. Contohnya KPM, tanda garis miring 03, tanda garis miring 02. Kalau tulis tarikh pun boleh tahu macam tu. Dan terakhir, tanda penyingkat untuk menunjukkan penghilangan bahagian kata. Contohnya, pesanan ibu, kan ku ingati. Kan sama dengan akan. Faham tak kamu semua? Kesalahan pertama yang saya jumpa adalah pada papan ini. Kalau mereka masukkan perkataan abang tetapi dieja sebagai ABG yang selalu orang tulis pada papan tanda, papan nama atau poster, maka pada papan ini yang ditulis ABG tidak betul dari segi tata bahasa dan ejaan rasmi yang sebetulnya dieja dengan penuh ABANG. Merupakan bentuk baku dan betul. Kenapa tidak boleh dieja sebagai ABG? Kerana ABG ialah singkatan tidak rasmi. ABG digunakan dalam bentuk tidak formal, contohnya di dalam mesej, media sosial. Dalam bahasa, ia bukan bentuk ejaan baku yang diluluskan dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam konteks rasmi seperti papan tanda, papan maklumat, kertas kerja dan lain-lain, mesti menggunakan ejaan penuh. Jadi, dari aspek tata bahasa, abang ialah kata penuh yang membawa makna leksikal lengkap, manakala abang yang dieja ABG hanyalah singkatan tulisan yang tiada kedudukan dalam sistem tata bahasa. Dari segi morfologi pula, bahasa Melayu menggunakan sistem morfem penuh, bukan sistem singkatan tidak formal seperti dalam mesej. Jadi, abang terdiri daripada morfem tunggal bebas, iaitu satu unit makna yang lengkap, manakala abang yang dieja ABG tidak diiktiraf sebagai morfem sebab ia menghilangkan vokal utama iaitu A dan huruf N yang membentuk sebutan baku. Ini bermaksud ABG abang tidak dapat berdiri sebagai kata dalam sistem morfologi bahasa Melayu. Saya dah tercuba satu lagi perkataan yang salah eja. Macam ni. Ditulis dengan akademi. Akademi adalah perkataan yang salah. Perkataan yang sebetulnya adalah akademi yang dieja dengan AKADEMI. Akademi dengan akademi membawa maksud yang berbeza. Akademi tidak mempunyai maksud, manakala akademi ialah institusi ataupun tempat belajar untuk menuntut ilmu. Jangan salah lagi. Saya ada terjumpa satu lagi perkataan pada papan tanda. Tengok ni. Perkataan salon yang dieja dengan SALON. Seperti yang saya kaji, salon mempunyai dua ejaan. Ejaan yang pertama SALUN. Ejaan kedua SALON. Perbezaan antara dua ni adalah huruf U dan huruf O seperti di papan tanda tadi. Kawan-kawan, sebenarnya ejaan salon ataupun salon dua-duanya betul. Cuma kadang-kadang kita je yang keliru mana nak letak perkataan salon dan salon. Cuba kawan-kawan fikir. Kawan-kawan tahu tak mana nak letak ni? Kalau tak tahu, mari saya bagi tahu. Perkataan salon ke salon? Okey, mari kita tengok satu-satu. Perkataan salon yang dieja dengan U kebiasaannya digunakan dalam konteks rasmi seperti dalam penulisan akademik ataupun laporan. Contohnya, dalam penulisan akademik, saya pergi ke kedai salon muslimah tadi. Itu contohnya. Kalau untuk salon, ejaan yang dieja dengan O kebiasaannya digunakan untuk nama perniagaan. Contohnya macam di papan tadi, salon muslimah. Jadi kesimpulannya, kalau kita nak gunakan dalam penulisan rasmi, penulisan akademik, kita perlu gunakan salon yang dieja dengan U. Kalau dalam nama perniagaan, kita perlu guna
sadun yang dieja dengan O. Faham tak kawan-kawan? Sakitlah mata. Banyak sangat yang salah ni. Apa lagi yang salah tu? Tak tahu ke? Ni, cuba tengok ni. Dah dapat ke mana yang salah tu? Cepat saya bagi masa. Kamu semua kena tahu mana yang salah. 1, 2, 3. Betul. Yang salahnya adalah pemberi pinjam. Yang sebetulnya apa? Yang sebetulnya adalah pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah orang yang meminjamkan sesuatu. Kenapa pemberi pinjam salah? Sebab pemberi pinjam tu kata kerja, bukan kata nama. Jadi, dalam tata bahasa baku dan bahasa Melayu baku yang betul adalah pemberi pinjaman wang berlesen. Dapat? La. Pusat Perkhidmatan Penyelenggara? Cepelik je. Pusat menyelenggara. Ini satu. Saya tahu. Cuba kamu semua tengok ni dulu. Dah dapat teka ke mana yang salah? Betul, yang salahnya dekat perkataan menyelenggara. Kenapa? Semua tahu tak? Sebabnya, mari kita tengok sebabnya dulu. Jadi, dalam bahasa Melayu, apabila kita nak terangkan fungsi sesuatu tempat itu, kita perlu menggunakan frasa nama campur frasa nama. Bukan frasa nama campur frasa kerja. Salah tu. Jadi, yang sebetulnya adalah Pusat Perkhidmatan Penyelenggaraan Kenderaan. Faham? Sebenarnya, tadi saya pergi kedai runcit dan saya perasan ada yang salah pada papan tanda mereka. Ini. Perkataan serba nikah. Pada kajian saya, serba nikah dieja dengan serba neka. Bukan serba nikah. Betul tak? Kerana serba neka merupakan dua perkataan yang bergabung. Menurut Kamus Dewan Bahasa, serba merupakan berbagai-bagai dan aneka bermacam jenis. Jadi, dalam bahasa Melayu, apabila dua perkataan digabungkan, iaitu ayat majmuk mantap, akan berlakunya pengguguran huruf. Jadi, dalam kes ini, perkataan serba neka iaitu berlaku pengguguran huruf A yang bertindih di antara serba dan aneka. Jadi kalau serba nikah tu salah, sebab nikah tu dalam bahasa Melayu tiada pun kata dasar nikah. Okey? Tengok ni. Semula jadi dieja dengan rapat. Salah ke betul? Jawapan yang betul dari segi tata bahasa dan ejaan baku di PPE ialah semula jadi, iaitu dua perkataan. Ejaan yang salah, semula jadi, iaitu satu perkataan. Kerana ianya tidak baku. Dalam tata bahasa Melayu, tidak semua gabungan dua perkataan perlu dirapatkan. Semula jadi ialah frasa tetap, iaitu kata majmuk bebas, bukan kata majmuk mantap. Oleh itu, kedua-dua perkataan perlu ditulis secara terpisah. Gunakan semula jadi dalam semua tulisan rasmi, akademik atau kearangan kerana bentuk inilah yang gramatis dan diiktiraf Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada lagi satu perkataan yang kita sering jumpa di kedai makan ataupun di pasar. Mestilah berkenaan makanan kan? Perkataannya adalah mi. Biasa kita jumpa dieja dengan M-E-E. Tetapi, kalau kamu semua nak tahu, sebenarnya mi dalam bahasa Melayu dieja dengan M-I. M-E-E itu adalah perkataan lama. Tetapi apabila diserap dalam bahasa Melayu, ditukar menjadi MI. Jadi dalam konteks rasmi seperti dalam buku, dalam karangan, kita perlu menggunakan ejaan MI. Tapi lain pula untuk jenama ataupun kedai makan. Boleh menggunakan ejaan MEE untuk tujuan komersial ataupun promosi. Tapi bukan dalam keadaan formal.
Surah. Saya? Kenapa tu? Cuba kau tengok ni. Kenapa ni? Oh, salah eja ke? Ni. Baiklah, kalau tadi saya dah jelaskan macam mana nak eja perkataan ni dengan betul, sekarang saya akan betulkan ejaan sate. Apa yang saya tahu, ramai mengeja perkataan sate dengan ejaan yang salah. Ada yang eja macam ni. Tak betul tu. Mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, ejaan sate S-A-T-E tanpa Y. Kalau ejaan yang ada Y macam ni atau macam ni, itu sebenarnya ejaan daripada bahasa Inggeris. Perkataan sate ni merupakan perkataan yang diambil daripada Jawa ataupun Indonesia. Tetapi apabila dimasukkan ke dalam bahasa Melayu, ejaan sate tetap sama seperti dalam bahasa Jawa, iaitu S-A-T-E. Dari aspek morfologi dan fonologi, akhiran Y bukan unsur biasa dalam sistem morfologi Melayu. Jadinya huruf Y di hujung perkataan biasanya menunjukkan bunyi separuh vokal. Contohnya layu, daya, sayang, bukan bunyi tambahan Inggeris seperti dalam perkataan sate, honey, kari. Jadi bentuk sate tidak menepati struktur fonologi bahasa Melayu dan dianggap tidak baku. Jadi kamu semua dah tahu kan nak guna yang mana satu? Ada lagi kesalahan ejaan pada menu makanan. Ni, sup kambing dieja dengan rapat. Dalam tata bahasa Melayu, apabila dua kata nama digabung untuk menunjukkan hubungan jenis ataupun bahan atau asalan, ia dikategorikan sebagai frasa nama dan hendaklah ditulis secara pisah. Mengapa bukan sup kambing yang dieja dengan dieja dengan sambungan? Dalam sistem ejaan bahasa Melayu, hanya kata majmuk mantap yang sudah dianggap satu perkataan tetap yang ditulis dengan rapat. Contohnya antarabangsa, kaki tangan ataupun setiausaha. Sup kambing belum menjadi kata majmuk mantap. Ianya cuma frasa nama biasa, jadi mesti dieja secara terpisah. Jadi sup kambing yang dieja menjadi satu perkataan salah sebab ia menggabungkan dua kata nama tanpa asas morfologi. Sup kambing yang dieja dengan jarak adalah betul kerana menunjukkan hubungan antara jenis makanan dan bahan utama. Yang seterusnya adalah perkataan telur, seperti pada papan ini. Pada menu tersebut, telur dieja dengan T-E-L-O-R. Salah tu. Jawapan yang betul dari segi tata bahasa dan ejaan baku Dewan Bahasa Pusaka ialah telur. T-E-L-U-R. Telur. Perkataan telur berasal daripada bahasa Melayu klasik dan bentuk bakunya kini ialah telur, bukan pelur. Telur ini ialah sebutan logat ataupun dialek, terutamanya di negeri-negeri utara dan pantai timur. Bukan ejaan standard dalam bahasa Melayu baku. Dalam bahasa baku, bunyi U di hujung perkataan telur menunjukkan vokal belakang bulat U. Manakala sebutan O dalam telur hanya berlaku dalam dialek tertentu, bukan dalam sistem sebutan baku bahasa Melayu. Kesimpulannya, dalam bahasa Melayu baku, gunakan telur. Telur hanya betul jika digunakan dalam konteks dialek. Misalnya, dalam karya sastra yang meniru percakapan logat setempat. Baiklah semua, mari kita lihat kesalahan ejaan yang seterusnya. Ni. Mari saya jelaskan dengan cara yang paling mudah menggunakan ayat contoh terus supaya kamu dapat membezakan antara ditutup yang dieja dengan jarak dan ditutup yang dieja dengan rapat. Di dalam ini, imbuhan yang menunjukkan perbuatan iaitu kata kerja. Contohnya, kedai itu ditutup pada hari Ahad. Ditutup dieja dengan rapat. Maksudnya ada orang menutup kedai itu. Yang kedua, ditutup yang dieja dengan jarak. Salah. Sebab di tidak boleh diikuti oleh kata kerja. Di yang berjarak hanya digunakan untuk tempat, bukan perbuatan. Contoh yang salah,
kedai itu ditutup pada hari Ahad. Salah kerana tutup ialah perbuatan, bukan tempat. Yang ketiga, jarak digunakan bila tunjuk tempat. Contoh yang betul untuk bentuk jarak. Contoh yang pertama, saya tinggal di rumah. Contoh kedua, buku itu ada di atas meja. Cara ingat yang paling senang, kalau campur tempat, perlu dieja dengan jarak. Kalau campur perbuatan, perlu dieja secara rapat. Kawan-kawan, tahu tak? Tadi saya nak pergi kedai telefon. Saya nak baki phone saya. Tapi apa yang saya nampak? Papan tulis tu, dia tulis membaki phone. Saya rasa macam pelik sebab dia mencampurkan perkataan membaki dan phone. Membaki adalah perkataan bahasa Melayu, manakala phone adalah perkataan bahasa Inggeris. Membaki phone tidak boleh dicampur adukkan. Itu dinamakan kesalahan pencampuran kod. Itu kod bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tidak diiktiraf oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang sebetulnya adalah membaiki telefon. Telefon. Membaiki telefon. Dalam bahasa Melayu baku, kita tidak mencampur bahasa dalam ayat rasmi, iaitu campur kod. Perkataan phone ialah ringkas daripada telefon, itu dalam bahasa Inggeris. Ejaan baku Melayu yang diiktiraf oleh DBP ialah telefon. Dalam penulisan rasmi, ujian campur formal atau buku teks, campur kod dianggap kesalahan tata bahasa kerana menjejaskan ketulinan bahasa Melayu. Surah, aku nak tanya ni. Kejap aku tanya apa tu? Aku nak tanya, ejaan murtabak tu betul ke? Kau eja macam mana? MURTABAK. Setahu aku, kalau mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, ejaan murtabak yang betul tu MARTABAK. Dan sebutannya pun martabak, bukan murtabak. Mana kau tengok ejaan murtabak MU tu? Tapi aku tanya dalam ChatGPT, ejaan murtabak yang sebenar. Dan dia jawab murtabak, MURTABAK. Pelik lah. Tapi, kalau kau tengok ChatGPT, setahu aku ChatGPT ni, dia tak adalah selalu betul. Sebab dia kan robot, bukannya buku kan. Jadinya kita tak bolehlah 100% percaya ChatGPT tu. Sebab aku kena tengok Dewan Bahasa Pustaka. Apa-apa pun, kalau kita tak tahu ke apa, kita kena tengok dekat Dewan Bahasa dan Pustaka dulu tau. Okeylah, lepas ni aku tak tengok GPT dah. Bukan tak boleh tengok, tapi kalau bab tata bahasa ni ChatGPT kurang betul sikit. Jadi kita kena tengok pada sumber yang sahih. Tahu? Okey Surah. Okey. Bye-bye. Kita sambung tengok buku. Okey, bye-bye. Bye. Kawan-kawan. Saya ingatkan kesalahan ejaan pada makanan apa yang saya jelaskan sebelum ni je. Tapi rupanya tadi bila saya pergi pasar, saya terjumpa satu lagi perkataan yang salah, iaitu kuih tiaw. Perkataan kuih tiaw ni berasal daripada Cina. Jadi apabila diserap ke dalam bahasa Melayu, ejaan disesuaikan supaya mengikut sistem ejaan bumi Melayu. Lalu menjadi kuih tiaw yang dieja KUETIAU. Barulah betul. Jadi kenapa kuih tiaw betul dan kuih tiaw salah? Sebab dalam sistem ejaan bahasa Melayu, huruf UI mewakili bunyi asal kuih dan huruf IAU mewakili bunyi tiaw. Jadi, bentuk Melayu yang tepat dan diluluskan Dewan Bahasa Pustaka ialah kuih tiaw. Macam ni. Jadi, contoh ayat baku adalah saya suka makan kuih tiaw goreng. Tu baru betul. Kenapa ramai tulis kuih tiaw? Kerana ejaan itu daripada sebutan Cina yang biasa digunakan di gerai makan. Dalam iklan, papan tanda dan menu, peniaga lebih suka guna bentuk asal sebab nampak biasa di mata orang. Tapi dari segi tata bahasa rasmi, ia tidak baku dan salah.